Kalau kita nak cari daripada kata-kata Nabi SAW ataupun firman Allah SWT yang kata boleh muta'ah, tak ada. Hak ada, kalau ada pun sahabat faham, sahabat awak dengar kemudian dia kata dulu boleh lah, bukan sekarang ni baru larang. Padahal orang lain awak dengar dah sebelum pada ni dia kata sebelum pada ni pun larang dah. Maka hak kemudian dia kata oh kalau gitu larang, lepas tu boleh, lepas tu haram pula, banyak kali lah haram tu, nasah banyak kali. Bukan masalah nasah banyak kali, daripada awal lagi tak boleh muta'ah ni, daripada awal lagi tak boleh. Cuma orang ni dia keliru saat ni lah. Dia dengar pada hari Haji Wada, Nabi SAW kata tak boleh, maknanya dia faham sebelum pada tu boleh. Orang hak dengar pada Fatih Makkah pada tahun yang ke-8 Nabi istihar kata tak boleh, dia kata sebelum pada tu boleh. Dia kata sebelum pada. Orang hak dengar pada tahun Khaybar pada tahun yang ke-7 Nabi SAW haramkan muta'ah, dia kata makna tahun sebelum pada tu boleh lah. Lepas tu dah kata tak boleh pula, lepas tu ada pula sahabat kata boleh pula, lepas tu tak boleh pula. Hak ni lah yang jadi keliru orang. Kemudian dia kata beberapa kali nasah, sebenarnya tidak beberapa kali nasah. Ni larangan dia royak untuk menguatkan hak sebelum itu. Hak sebelum itu sudah royak dah, bahkan dalam Quran ketika di Mekah lagi yang ada baca dulu, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Ayat tu surah tu turun di Mekah. Bila turun di Mekah tak terima dah lah. Muta'ah ni diharamkan kepada tahun Khaybar, tahun yang ke-7, tahun yang ke-8, tahun yang ke-10, tak timbul. Sebelum pada tu lagi hadis ni larang ni, takut ada hak keliru baru masuk Islam, baru mari ni tempat ramah ni nak ayat hak faham apa ada, tak ada keliru. Dan ini dia royak ni maknanya kalau ada berlaku lagi hak terpencil, kes-kes terpencil berlaku, dimaafkan lagi, tidak dihukumkan lagi, tidak dihukum rejal, tidak dihukum sebab lagi. Sebab apa? Ramai yang tidak tahu lagi, dan benda ni, amalan ini meluas berlaku dalam masyarakat Arab. Sebab itu dia hukum ni peringkat-peringkat. Takut nak hukum lah maka rejal, dia tak tahu, dia baru masuk Islam, dalam masyarakat dia meluas lagi. Sebab itulah dia peringkat-peringkat. Kalau nak kira Islam ni tak setuju dengan cara ni, lama dah, mula-mula lagi, semasa di Mekah lagi Islam tak setuju dah. Ayat tadi lah, iaitu orang-orang yang jaga faraj mereka kecuali terhadap isteri dan ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Hak tu tak apa, tidak tercela. Orang yang cari selain daripada bini dan selain daripada ma malakat aymanuhum, yakni hamba saya, fa ulaika humul aadun, mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Melampaui batas tak betul, langgar hukum Tuhan lah, tidak hukum Tuhan lah. Kemudian sekarang ni kita nak tanya, bini muta'ah ni, bini seperti, kalau bini dia ada boleh cerah, dia boleh cerah, at-talaq marratan, ada hukum. Ni muta'ah tak ada, cerah pun tak jadi, dia batal dengan sendiri, cerah pun tak jadi. Muta'ah ni cerah tak ada, tak sampai masa dia tak cerah, sampai masa dia putus dengan sendiri, tak kata pun putus. Bini kalau bini dia ada hukum ini, bini kena wajib nafkah, bini wajib nafkah. Adakah isteri yang dikahwini secara mut'ah ni wajib nafkah mengikut Syiah? Tak ada, tidak wajib nafkah. Macam mana bini? Tidak bini lagu tu, bini sekapak, mut'ah tidak sekapak, 1000 boleh. Bini apa lagu tu? Menunjukkan isteri perempuan yang dikahwini secara mut'ah bukan isteri, bukan bini dalam istilah agama. Nak kata dia hamba saya, tak juga. Kalau hamba saya boleh jual, boleh jual, tak boleh jual. Sekarang ni kalau kita kahwin dengan perempuan secara mut'ah, kita boleh jual dia atas dasar dia hamba? Tak boleh, pasal dia kata tidak hamba, tak boleh jual. Makna tidak hamba, dah tidak hamba, tidak bini kepada dia, termasuk dalam hak sah lagi lah. Melampaui batas tu, langgar hukum Tuhan. Sebab tu tak lagi mut'ah ni dia haram dasarkan Quran, tetapi Quran ni tidak jelas kepada semua orang. Sebab apa? Orang masuk Islam ni tidak sekaligus, tidak semua sekali. Orang ni baru masuk, orang ni baru masuk, ni pok-pok ni baru masuk. Sebab tu Nabi SAW royak beberapa kali. Royak beberapa kali bukan bermakna hukum tu baru ada kepada dia, royak baru. Dalam peristiwa tu ketika ramai-ramai tu dia royak supaya orang tahu. Nanti kemudian hukum ni berat. Sebab itulah Sayyidina Umar kata kalau siapa-siapa
mut'ah aku rejam. Sebab sudah cukup dah. Pada masa dia cukup dah syarat. Siapa belaka dah maklumat ni. Tak mungkin dah tidak siapa. Kalau orang kata tak siapa, saja jahil. Tidak ada alasan. Lama dah royak benda ni. Dia nak kuat kuasa. Kalau Nabi SAW dipanjangkan umur lagi, dia akan kuat kuasakan juga. Ada orang ni kata mana-mana nak rejam pula. Nabi SAW tak pernah rejam. Walaupun Nabi SAW tak pernah rejam orang yang melakukan mut'ah, tetapi orang yang berzina tidak rejam hukumnya. Dah kalau mut'ah ni berzina, apa tidak rejam? Mut'ah ni kalau berzina, dah kalau tidak sah perkahwinan, macam mana kita nak kata dia tidak berzina? Adapun sebelum pada tu, apa Nabi SAW tidak hukum? Sebab masih ada syubhah. Idra'ul hudud bisyubhah, elakkan hudud, jangan laksanakan hudud bila ada syubhat, ada kekeliruan. Pada masa tu masih lagi ada kekeliruan, orang tak faham. Orang ni baru tahu, masyarakat pula masih berleluasa mengamalkan itu. Ini sebab hukum Islam dia sesuai, dia tidak jadi zalim, tidak, dia royak maklumat biar cukup dulu. Lagu ni kalau kita pakai cara Syiah, habis tolak hadis, habis tolak hadis, lebih pada anti hadis lagi. Anti hadis dia ada sekara tu je. Hak ni habis tolak. Abu Zar pun tak pakai. Padahal Abu Zar tu dia kata orang boleh. Abu Zar tu salah seorang sahabat yang tidak kafir daripada hak tiga orang. Hak lain kafir habis. Hak lain kafir habis. Termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kafir habis. Hak tu anti hadis pun tak kecek lagu tu. Anti hadis tak kata Abu Zar kafir. Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Uthman kafir, tak ada pun dia kata. Dia hal dia je. Dia yang anti hadis tu, dia tak pakai tudung gitu je. Dia tak pakai benda-benda lagu tu, dia anti hadis tu. Tidaklah pula dia berani kafir ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Dia ni pergi jauh lagi. Pergi jauh lagi. Jadi jelas bagi kita mut'ah nisa. Apa maksud mut'ah nisa? Itulah nikah mut'ah tu. Nikah mut'ah. Kemudian nikah mut'ah ni tak sesuai dengan Islam. Kita tengok Islam ni nak angkat semua perempuan ni, nak angkat semua perempuan. Bukan nak alah kemerendah. Ni mut'ah ni alah kemerendah, menghina perempuan. Islam semua jaga supaya institusi keluarga ni jadi molek, kau kemah. Dijaga semua. Suruh jaga nafkah, suruh tanggungjawab ini, suruh jaga begini. Mut'ah tidak akan, keluarga tidak akan jadi molek dengan adanya mut'ah. Dan nak mana bini orang pun boleh mut'ah, nak selamat lagu mana lagu tu. Ni dalam kitab-kitab dia, ada dalam kitab-kitab dia. Tak lagi. Dia merosakkan, mencemarkan nama baik Islam. Lepas tu hadis seterusnya, hal lain dah tu. Sekat itulah dulu. Malam ni wallahu a'lam.